Harga bagus. Masya Allah. Harga rosto. Dalam travelog Mesir kali ni, kita nak bawa korang ke Pasar Khan Khalili. Pasar ini wujud sejak tahun 1392. Ia adalah pusat ekonomi waktu pemerintahan Khalifah Mamluk. Nama pusat ini diambil dari seorang pegawai yang bernama Amir Al-Khalili. Kalau korang nak tahu, macam-macam jenis barang dan kraft tangan asli Mesir yang berpusat di sini. Kawasan pasar ini berdekatan dengan Masjid Saidina Hussein dan Masjid Al-Azhar. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Rindu balik. Sobia. Ni kita datang Mesir memang kena try. Ni murtabak Mesir, orang panggil Hawashi. Ya, Hawashi. Hawashi satu dulu. Apa nama dia tadi? Hawashi. Kita kejap rehat. Fresh juice. Okay. Saya nak try air tebu. Lemon. Apa? Deliver. Okay, so kita try kejap lagi. Best lah, best. Jom kita try jap. Satu ni bikai. Lah. Tebu lemon. Lah. Aduh, yang ini pula Sobia. Ini sangat popular dekat Mesir. Kau kena try. Dia kelapa, ada rasa vanilla sikit. Tak tahulah rasanya macam apa kelapa shake kat Malaysia tu, tapi dia versi Mesir ni. Bismillah. Oh, ini memang refreshing gila. Okey. Hawashi Yang rupa dia macam ni. Tadi kita tengok dia masak kan. Okey, saya duduk Bismillah. Kita try daging. Dia macam murtabak sikit. Panas. Oh. Panas. Sekali. Memang sedap. Jom. Free food Mesir. Panggil wayah sabil ataupun air jalanan. Kalau kat Malaysia ni macam kowe lah lebih kurang. Air sejuk. Tapi ni kita tak tahu air pahit ke air apa, yang penting sejuk. Kita nak jelajah kawasan Pasar Khan Khalili atau Suk Khan Khalili. Sebelah sini boleh tengok ni Masjid Hussein. So dia ada section sebelah sana. Section sebelah sini. Ini yang paling popular lah orang Malaysia pergi. Asia pergi sebelah sini. Jom kita tengok apa ada dekat Khan Khalili. Jom. Boleh tengok kat situ section ni. Kita nak terjah sini dulu. Oh, tu dia Mughirah. Apa khabar? Baik, Khabar alhamdulillah. baik. Assalamualaikum Haji. Oh, lagi kedai kopi yang paling lama je. Jom kita tengok kedai kopi yang tertua dekat sini. Okey, dekat sesak-sesak Khan Khalili ni ada satu kedai ni, Kahwa Fishawi. Kedai kopi yang tertua dekat sini tahun 1710. Jom kita tengok apa ada dekat dalam. Tak tahulah padu ke pahit ke 1710 maknanya. Berapa ratus tu? Banyak tahun lah. Penat lagi. Banyak.
Rasa macam susah betul nak jumpa jalan keluar bila jalan-jalan dekat Pasar Khan Khalili ni. Sebab banyak sangat pilihan dan terlalu banyak sangat kedai. Ni zaman kau tak jumpa ni, telefon ni kan. High quality. This is 100% high quality. Look at this. The same size but different quality. Selain barang cenderahati khas Mesir, banyak juga kedai di sini yang menjual minyak wangi, emas dan karpet. Korang mesti tertanyakan waktu operasi di sini. Waktu beroperasinya pasar ini setiap hari dari jam 9.30 pagi sehingga 11 malam. Selain daripada kedai cenderahati, banyak juga kedai makan dan kedai kopi lama-lama yang ada dekat Pasar Khan Khalili ni untuk kita jamu selera sementara tengah jalan-jalan. $30. Nak berapa? Satu je. Satu. صغير 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 بس صغير ثلاثة. ثلاثة واحد بس واحد بارد. ثلاث بارد صح بارد صح بارد طيب 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 ساعة طيب ساعة طيب ما شاء الله. حلوة تعال Ya dah. كم واحد كم واحد تعال واحد كم واحد؟ حلو كم؟ كم؟ 20 20؟ 20 بس حلو كركر حاجة استفوزة كم واحد ثلاثة حلوة لا واحد بس. Helwa. خلاص Yang boleh zik? صلى B. Okey, habis sudah. Habis. Khan Khalili. Habis. Fulus. Habis. Fulus habis. harga murah atau mahal harga bagus Masya Allah. harga rosto Tamatlah kisah Khan Khalili ni. Boleh sesat weh dalam ni. Macam best ke best Pasar Khan Khalili di Mesir ni? Jom jelajah Mesir bersama Jelajah Dunia by KU JDT. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KU JDT.